Pernahkah anda terfikir sama ada orang Kristian percaya kepada satu Tuhan atau tiga Tuhan? Tuhan Maha Berkuasa. Keseluruhan kuasa dan kewujudannya adalah di luar pemahaman manusia. Pencipta segala-galanya, dia boleh memilih untuk melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Namun dia memilih untuk memperkenalkan dirinya kepada kita dan mendedahkan sifatnya. Kitab suci berkata, Tuhan kita, Tuhan itu satu. Sifat sucinya adalah misteri. Tetapi kitab suci banyak mendedahkan sifat-sifat Tuhan sehingga kita boleh mula memahaminya. Mari kita cuba memahaminya dengan cara ini. Bayangkan sebentuk cincin. Satu bentuk bulatan yang sempurna tanpa permulaan atau penghujungnya. Sekarang bayangkan cincin ini diperbuat daripada 3 jalur yang berjalin. Ia masih satu cincin, tetapi ia mempunyai 3 bahagian yang indah, bersambung tetapi tersendiri. Cincin ini dapat memberikan kita gambaran tentang sifat yang maha kuasa dengan setiap jalinan melambangkan kepribadian Tuhan. Peribadi yang pertama, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dia duduk di atas takhta syurga. Peribadi kedua, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Yesus. Dia adalah gambaran Tuhan dalam bentuk manusia. Diberi gelaran Anak Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan telah berbicara kepada kita dengan perantaran Anak-Nya, sinaran cahaya kemuliaan Tuhan dan gambaran persamaan Tuhan. Tuhan datang ke bumi sebagai Yesus untuk menyelamatkan manusia dan menyampaikan kehendak-Nya kepada manusia. Peribadi ketiga, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Roh Penolong. Yesus berkata, Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain untuk menolong kamu dan menyertai kamu selama-lamanya. Roh kebenaran, Dia tinggal bersama kamu dan akan ada di dalam kamu. Roh ini menolong kita untuk mengenali Tuhan dan memahami Dia. Tuhan Alkitab adalah satu Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam kewujudannya, dalam harmoni yang sempurna antara 3 peribadi, membantu kita memahami kekayaan kewujudannya dan membesarkan betapa berbezanya antara Tuhan dan manusia. Sebagai satu Tuhan yang kudus, Dia memilih untuk mendedahkan dirinya dan mengajak kita berhubung dengannya.